Kita tak mengcomplicated fikiran customer. Ini adalah misi dan visi company Encourage Perfume Maker. Macam boleh tengok, misi pertama kita pembekal minyak wangi OEM dan bahan mentah utama dalam pembuatan minyak wangi di Malaysia. Jadi hari ini Arif nak ayak pasal bahan mentah untuk buat perfume. Saya nak. Saya lahir. Contohlah katalah awak nak buat bau signature sendiri tapi awak tak tahu nak guna ke apa. Awak boleh mari NKH. Kita akan bagi suggestion antara parti-parti yang terbaik, wangi-wangi yang terbaik yang awak boleh combine yang akan tubik bau yang bau yang awak nak maskulin ke, nak lembut ke, nak manis ke, boleh buat lah ke. Janji baca awak kena cuba, awak kena terah baca sendiri. Kepada newbie ataupun orang baru nak tahu pasal perfume, baru nak tahu pasal bahan mentah, di Encourage kita ada sediakan package untuk bahan mentah. Package dia awak kena beli 10 botol parti bersaiz 100 gram. Untuk wangi awak boleh campur. Kira awak nak bau sama belakang tapi mesti awak nak campur ke. Bila awak nak buat perfume sendiri, awak kena ambil banyak bau. Jadi untuk 10 botol tu, awak boleh ambil 10 wangi. Kalau awak tak tahu, kita akan tolong. Jangan risau. Di NKH kita tolong create customer. Kita tak mengcomplicated fikiran customer. Awak tanya je, kita akan tolong. Jadi apa yang awak akan dapat kalau awak grab 10 pieces? Kita akan bagi free 3 pelarut. Preservatif, IPM dan alkohol. Awak nak macam mana? Beli 10 free 3. 3 ni harga dia kalau awak beli retail dalam 20 ke 30 gak sah. Untuk harga pula dia bergantung kepada jenis wangi yang awak pilih. Kita ada katalog harga, awak boleh rujuk situ dulu sebelum awak pilih wangi. Jadi buat keputusan berdasarkan kemampuan ataupun kemahuan terpulang. Jadi kalau awak berminat nak start bisnes buat perfume sendiri, awak boleh mari ke NKH Perfume ataupun klik link di bio, contact tim NKH Perfume Maker. Kita akan guide dari A sampai Z. Ingat Thailand Haris, design branding mewah, harga humble.